Canggihnya bangunan zaman Firaun, canggihnya bangunan ketika tu tuan-tuan. Sebab tu Allah kekalkan piramid untuk kita tengok. Tengok dan berfikir betapa maju teknologi pembinaan pada zaman Firaun, lebih maju pada zaman kalian. Akan tetapi hari ini seorang pun dari keturunan Firaun tak ada yang mewarisi kekayaan dan kerajaan dia. Allah SWT nak beritahu kepada saya dan kita semua, inna makkanna lahu fil ard. Kami yang bagi. Siapa yang pegang kuasa, siapa yang pegang jawatan dalam masyarakat, inna makkanna lahu. Ataupun nak ayat lain, tu'til mulka man tasha wa tu'izz wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kami yang memberikan kerajaan dan jawatan kepada siapa yang kami kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan ketika kami kehendaki kami tarik kerajaan dan kekuasaan itu. Allah Subhanahu. Canggihnya bangunan zaman Firaun, canggihnya bangunan ketika tu tuan-tuan. Sebab tu Allah kekalkan piramid untuk kita tengok. Tengok dan berfikir betapa maju teknologi pembinaan pada zaman Firaun, lebih maju pada zaman kalian. Akan tetapi hari ini seorang pun dari keturunan Firaun tak ada yang mewarisi kekayaan dan kerajaan dia. Allah SWT nak beritahu kepada saya dan kita semua, inna makkanna lahu fil ard. Kami yang bagi. Siapa yang pegang kuasa, siapa yang pegang jawatan dalam masyarakat, inna makkanna lahu. Ataupun nak ayat lain, tu'til mulka man tasha wa tu'izz wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kami yang memberikan kerajaan dan jawatan kepada siapa yang kami kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan ketika kami kehendaki kami tarik kerajaan dan kekuasaan itu. Allah Subhanahu wa taala.